Menu kita untuk hari ini ikan singgang, ada ikan bekok, ada wudu, ada ulam-ulam. Jemput makan, kita makan Okay, kat jom sini. tengok bahan-bahan dia. Kita ada bawang putih, kita ada lengkuas, bawang merah, asam keping, niseh, cili padi, tomato, bawang holland dengan bendi. So, mestilah ada ikan tongkol. Okey, kita didihkan air dulu. Masukkan bahan-bahan yang kita potong-potong semua tadi. Bila dah agak mendidih, masukkan ikan. Kemudian bagi je mendidih. Baru kita masukkan garam, cukup rasa. Lepas tu masukkan sedikit budu tau, nak bagi aroma dia lagi wangi. Lepas tu masukkanlah dia punya sayur-sayur tu. Tunggu sehingga mendidih. Okey, dah siap. Macam tu saja. Memang sangat mudah. Tapi insyaAllah rasa dia memang sangat-sangat sedap lah. Apa boleh cubalah dekat rumah. Mudah kan? Selamat mencuba tau. Cuba follow resipi saya ni, insyaAllah takkan mengecewakan. Yang terbaik untuk makan ikan singgih ni, kena ada ikan bekok. Ikan bekok ni kena goreng dia garing-garing lah. Kita panaskan api betul-betul panas, baru masukkan ikan. Lepas tu slowkan balik api. Goreng kedua-dua side tu sehingga masak lah. Nak tambah kick lagi, kena ada bawang tau. Okay, so gu dia lagi mesti ada budu lah. Ada budu, ada kita penyek-penyekkan cili tu. Oh, tengok tu. Saya bubur bawang tu dekat ikan bekok tu. Bubur limau kasturi. Lepas tu taburkan cili.